Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, dah dapat first order guys. Love corner. Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorana Vlog. Okay guys, video yang aku rekod ni hari ni 26 hari bulan bersamaan 7 Ramadan guys. Apa agaknya pengalaman korang sempena bulan Ramadan tahun ni, daripada first Ramadan sampailah ke Ramadan yang ketujuh ni, apakah pengalaman korang? Boleh komen-komen sikit dekat ruangan komen di bawah. Jadi aku seperti biasalah akan pergi cedok lah. Okay guys, sekarang ni tengah menuju ke first order. Alhamdulillah lah, login je terus ada first order. Harapnya malam ni order tak stop lah. Kan, hari ni 2 jam. Jadual 2 jam guys. Aku buat part time je, jadi 2 jam 3 jam macam tu sajalah. Ini dia love corner guys. Sudah sampai. Anda di sebelah kanan. Dahsyat love corner ni dengan aksesori handphone pun ada jual kat dalam tu. Dengan lokso 4 beradik. Meriah kedai. Kedai ni dia jual dessert lah, air-air kan. Okay guys, jom kita hantar first order. Belok kiri. Okay guys. Biasanya kalau macam dia dah mula dapat order dekat kawasan ni, biasanya kalau jalan hala pergi Paya Tumbong tu biasa balik kosong guys. Belah sana kurang order. Dia bila kau dah main area sini, nanti dia main area sini je. Jadi senang lah. Kalau kata tak ada order sekejap lagi, kita kena ke Tanjung lah. Kalau orang yang bukan duduk dekat Pulau Pinang, mungkin dia tak tahu lah Tanjung kat mana. Tanjung tu adalah Georgetown lah. Orang Pulau Pinang dia akan cakap Tanjung. Dia kalau seberang kan, belah Batu tu orang panggil Bagan. Kalau aku ada salah, korang tolong perbetulkan dekat ruangan komen di bawah. Aku dah duduk Penang ni dah dekat 8 tahun lebih. Jadi aku tahunya itulah. Kan. Macam minggu lepas baru start bulan puasa kan, bulan Ramadan ni order agak rancak jugalah guys. Minggu ni tak tahulah. Sebab apa, biasa aku akan jalan hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad lah Panda ni. Macam hari lain tu biasa hari rest dan juga ada kerja-kerja lain lah kadang-kadang kan. Aku akan jalan hari yang banyak kedai buka. Kalau kata kalau jalan belah Bayan lepas, dia kena jalan Isnin sampai Jumaat. Sana banyak kedai tutup Sabtu Ahad. Kalau belah Tanjung ni kebiasaannya Khamis, Jumaat, Sabtu Ahad tu banyak lah. Isnin sampai Rabu tu banyak kedai tutup. Aku ni pun dah 10.41 baru start lah. 10.30. Biasa aku akan ambil jadual Panda ni makan pukul 10 ke atas lah. Sebab aku balik kerja, yang kerja tetap aku tu pun balik pukul 8. Jadi antara pukul 9 daripada 8.30 sampai pukul 9.30 tu aku ada time rest lah. Makan-makan dulu apa semua, baring-baring siap. Kalau hari biasa lah. Ni bulan Ramadan dia agak lain sikit lah. Naik bukit guys. Dia kalau main belah kawasan hitam ni kan, Paya Tobong ni biasa main bukit banyak lah. Turun naik bukit banyak. Sebab dia memang kawasan yang berbukit-bukit. Tadi naik, sekarang turun. Ini turun bukit ni bahaya ni. Selalu budak-budak laju-laju turun bukit ni. Okey, masih. Dia
kalau bangunan kita jarang-jarang masuk kan guys. Memang jadi pening sekejap. Hari tu pernah masuk sekali kat sini. Oh, sesat dah. Satu B, satu C jumpa, satu A tak jumpa. Tadi kita orang masuk sana. 29, 50. Okay, terima kasih. Okay guys, settle satu order. Jom kita cari next order guys. Aduh, pening-pening lah. Salah blok. Jom. Okay guys. Biasa aku malam macam ni lah. Kita orang berdua kan. Buat panda. Santai-santai saja guys. Aku punya video last hari tu hari. Sebelum belum puasa kan yang aku pergi servis motor tu. Kalau korang belum tengok, korang pergi tengok dulu. Yang orang balik mengecun dekat Komtar tu kan. Video tu aku ada share lah sedikit part yang mengecun tu meletup tu dekat TT kan, TikTok. Jadi video tu viral guys. Bodoh okey. Video tu viral. Cumanya ada orang yang komen video aku tu, kenapa video macam vibe zaman 2001, 2002 video 3GP kan. Aku pun tak faham. Sedangkan aku dah rekod full HD lah. Cumanya biasa kamera murah kan. Dia punya lens dia tu kurang bagus sikit lah. Jadi yang ni aku rekod 2.7K resolution, 60 fps. Jadi tengoklah dia punya kualiti macam mana kan. Disebabkan video tu tak clear, tak boleh nak detect nombor plate orang yang balik mecun tu. Kereta yang balik mecun tu tak boleh nak detect lah nombor plate dia. Sebab apa, polis hari tu ada pihak polis yang kontak aku lah untuk dapatkan nombor plate kereta tu, tapi memang tak dapat guys. Memang tak dapat. Tapi video tu viral. Korang boleh tengok dalam channel Penang Kini. Tak ada order ni. Selalu macam tu lah. Kalau daripada kawasan air hitam tu tak dapat order kat sana, pusing memang kosong lah. Sampailah nanti tengoklah, sampai dekat Tanjung ke, sampai dekat Datuk Keramat tu biasa baru ada banyak vendor. Sebab kawasan keluar daripada sebelum sampai Masjid Negeri ni memang vendor tak banyak. Lepas tu pula masih lagi Tahun Baru Cina kan, masih ada yang kedai-kedai yang tutup lah. Aku dah masuk sini baru dia dapat ordernya. Kena U-turn guys. Post Burger Jelutong. Next order. Yes, ya. Uncle, kenapa? Apalah, aduh. Yang perempuan tu pun laju sangat. Yang uncle tu pula dia ikut dan dia je kono-kononya. Aku memang biasa buat part time panda, buat malam lah. Kadang-kadang tu kalau cuti tak ada buat apa benda lain lah, memang aku buat lah siang. Tapi nanti satu hari aku akan juga buat lah panda ni waktu siang. Nanti aku buat vlog lah. Kan. Cumanya kalau buat bahagian malam ni, dia tak adalah ambil order-order yang dalam mall. Tak ada lah, mall dah tutup lepas pukul 10. Dia memang harapkan kedai-kedai luar ni je lah. Jadi kadang-kadang tu ada time dia sendu lah sikit. Kalau time dia banyak memang banyak lah. Macam ni Khamis biasanya tak banyak lah. Sampai. Sudah sampai. Ada western food pula kat situ. Okay guys, jom hantar next order. Belok kanan. Tuju ke selatan. Okay guys, let's jom kita hantar next order. Gelugok. Ini gelugok. Hantar pi mana? Pi gelugok. Jauh tu orang ni order burger. Kadang-kadang burger tu sedap, tapi dia orang nak keluar malas. Order jauh pun dia orang order lah. Dia bila jauh ni cap antara mahal. Tapi lah rosak. Anda sudah sampai. Hello, Food Panda. Saya sampai dah. Dah sampai dah. Okey. โอเค 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 โ
Okay guys, settle guys. Okay guys, jom kita cari next order guys. Second order sudah settle. Next order. Ah ya, ini jalan tak boleh pergi kanan. U-turn. Jalan pun dah nak mula lengang dah ni guys. Sekarang jam dah 11.20. Aku sampai 12.30 ni, 12.30 habis lah. 2 jam baru 2 order je. Jadual 2 jam, tapi belum lagi 2 jam baru 2 order lah. Maksudnya dalam masa sejam tu baru 2 order lah. Apalah dia lagi laju. Dia nak sondol aku tadi. Bongoknya ketam. Dia belajar setahun ni yang betul rancak dia kalau pukul 10 ke atas ni. Jumaat Sabtu Ahad yang betul-betul rancak lah order. Senin sampai Khamis ni dia song-song kuku kata orang. Macam aku pun tak adalah kalut sangat nak kejar order. Buat part time je, buat tambah-tambah duit belanja tu je. Order banyak, Alhamdulillah. Kalau order sikit, itu dah rezekinya itu je lah kan. Bersyukur je, Alhamdulillah. Daripada tak ada langsung, betul tak? Jom lah kita ikut highway lah. Masuk Tanjung terus. Tangan dia bagi tangan. Kaki dia bagi kaki. Iha. Hihi. Okay guys, dah masuk Tanjung dah. Tengoklah kalau ada order, kita pusing satu round, ada order, kita ambil. Kalau tak ada, kita pergi port biasa, duduk dulu. Relax-relax dulu. Kita pusing dulu satu round, tengok order ada tak ada. Kalau tak ada order, kita duduk port biasa. Ni aku nak tunjuk korang satu ni. Korang ingat dekat KL je ada sate kajang. Kat sini pun ada sate kajang kan? Tu, sate kajang kan? Dekat Penang ada sate kajang. Kau ingat apa? Lagi sejam lagi. Kena ke rem macam tu? Kena ke? Dia rem tadi tu kena ke macam tu? Apa pula jatuh? Ada barang jatuh. Telefon kot. Telefon pula raga. Itulah tadi duk rem sangat. Karma is real. Hello Mike. Come on Mike. Huyo. Ni for speed. Ke Fast and Furious? Ada tayar atas kereta. Macam tak berapa happening malam ni. Selalu sini banyak ni orang-orang asing ni kat sini. Hari ni macam tak happening sangat. Itulah biasa lah. Hari Khamis, hari Senin sampai Khamis biasa memang kurang sikit lah. Jumaat Sabtu Ahad tu sini nak jalan pun susah. Tak ada order nampak. Kita pergi lepak dulu. Ini dah kenapa pula ni? Ni lah port biasa guys. Dia dah kenapa pula ni? Okay guys, jom next order. Ini boleh jadi last order sebab jauh. Tuju ke timur laut. Pergi gelugok balik guys. Ada kedai pula sini. Belok kanan. Traffic light ni kalau tunggu memang lama. Kalau tak tunggu, kejap je. Selalu biasa kalau jauh ni mesti last order. Bandar dah mesti macam tu.
Dia bila jauh dia bagi yang charge lebih kan. Yang ni tadi RM9 lebih. Tengok RM9 lebih dah tahu lah mesti jauh. Mana nak pergi lah. Awak kepala macam tu. Mok, jauh je berhenti. Betul-betul jauh, Mat. Ini kalau sempat hantar sebelum 12.30, InsyaAllah lah boleh dah dapat lagi satu order kot. Tapi tak tahulah sebab kawasan ni kurang vendor. Dia bila kawasan vendor tak banyak ni, itulah. Memang kadang-kadang boleh kosong lah. Patah balik memang kosong. Sebab ni baru pukul 12 dah dekat sampai dah tempat dia ni. Biasa kalau Jumaat, Sabtu, Ahad letak-letak je masuk, letak je masuk. Macam ni tadi ada 15 minit jugalah duduk, 15 minit ke 20 minit macam tu lah. Dah, cantik lah traffic light hijau. Very understood lah you. You are very understood lah you. Belok kanan. Kemudian, destinasi anda akan berada di sebelah kiri. 37. Destinasi anda di sebelah kiri. Duk telefonnya jam. Mau telefonnya mati mah. Tak tahu. Allah. Tak tahu. Hah? Pegang-pegang kita pergi tempat lain dulu. Hah? Duduk apa? Aduh, apa hal pula telefon ni? Aduh, telefon tu dah macam-macam ada dalam. Aduh, handphone buat hal lah pula. Dah dalam phone tu data semua dalam tu. Dengan panda ni lagi. Aduh, mai semua duit dalam tu. Aku dah sehari ke sehari dah aku rasa telefon ni. Aduh. Dia sebab semua kerja buat dalam tu yang leceh tu. Stress amat. Yang ni pun patut shift tak habis lagi. Aduh, ada lagi 15 minit. Tak dan tangkap gambar drop apa. Okay guys, terpaksa terus balik lah. Nasib baik lah dah sampai hantar order tu tadi ngam-ngam sampai dekat rumah customer. Baru aku punya phone tu tak tahulah dia kata data korap. Data korap lepas tu dah tak boleh nak masuk dah dalam dia punya OS. Ngam-ngam sampai dekat rumah customer. Aduh, aku pun tak tahu lah. Dah lah time belum habis lagi. Lepas tu dia suruh recovery data, reset apa factory reset. Habis lah data semua hilang. Aku tulis password semua tulis kat rumah. Ada simpan kat rumah. Nak kena balik lah. Aku harap boleh recovery balik lah semua. Itu app bank apa semua kena buat balik. Aduh. Naya mat, naya. Aku dah berapa hari dah. Aku dah ada rasa-rasa dah. Telefon ni nak buat hal ni. Hari ni pula dia jadi. Aku cakap betul lah. Ini pertama dan terakhir lah aku beli brand Infinix Aku pesan kat korang lah. Brand Infinix, Tekno jangan beli lah. Aja bajang tu lah. Okey lah guys. Aku rasa video hari ni sampai kat sini je lah dulu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.